Pengenalan. Lautan ialah kawasan air masin yang sangat luas dan dalam, meliputi lebih kurang 71% permukaan bumi. Lautan terdiri daripada beberapa bahagian utama ialah Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Hindi, Lautan Arktik dan Lautan Selatan. Lautan dianggap sebagai nadi kehidupan bumi kerana ia sangat penting kepada manusia, haiwan dan alam sekitar. Kepentingan lautan. Lautan mempunyai banyak kepentingan kepada kehidupan di bumi, antaranya menghasilkan oksigen. Lautan menghasilkan lebih daripada separuh oksigen dunia melalui fitoplankton. Mengawal iklim bumi. Lautan membantu menstabilkan suhu dunia dengan menyerap haba daripada matahari. Sumber makanan. Lautan membekalkan pelbagai makanan seperti ikan, udang, soto dan ketam. Laluan pengangkutan. Kapal-kapal menggunakan lautan untuk berdagang antarabangsa. Sumber ekonomi. Lautan menyediakan pekerjaan seperti nelayan, pelancongan dan industri perikanan. Penghuni lautan. Ikan, mamalia laut, krustasea, moluska, terumbu karang, hidupan laut dan ikan. Ikan ialah kumpulan hidupan laut yang paling banyak dan paling pelbagai. Terdapat ikan kecil seperti ikan sardin dan ikan besar seperti ikan jerung dan ikan tuna. Ikan hidup di pelbagai lapisan laut. Ada yang hidup berhampiran permukaan dan ada juga yang hidup di dasar laut yang gelap dan dalam. Ikan juga menjadi sumber makanan utama kepada manusia dan haiwan laut lain. Mamalia laut. Mamalia laut seperti ikan lumba-lumba, paus dan dugong adalah haiwan yang sangat istimewa. Walaupun hidup di dalam laut, mereka berdapat menggunakan padu-padu seperti manusia. Ikan lumba-lumba terkenal dengan sifatnya yang bijak, suka bermain dan hidup dalam kumpulan. Paus pula merupakan haiwan terbesar di dunia yang pernah wujud di bumi. Krustasea. Krustasea ialah haiwan bercengkeram keras seperti ketam, udang dan lobster. Mereka biasanya hidup di dasar laut atau kawasan berbatu. Cengkeram keras ini berfungsi sebagai perlindungan daripada pemangsa. Krustasea juga penting dalam rantaian makanan laut. Moluska. Moluska termasuk sotong, gurita dan siput laut. Sotong dan gurita terkenal kerana kebolehan mereka merekarkan warna dan menyembur dawa untuk melindungi diri daripada musuh. Haiwan ini juga sangat bijak dalam menyelesaikan diri dengan persekitaran. Terumbu karang. Terumbu karang ialah salah satu ekosistem paling penting di lautan. Walaupun kelihatan seperti batu, ia sebenarnya ialah hidupan kecil yang berbentuk struktur besar dan berwarna-warni. Terumbu karang menjadi tempat perlindungan, pembiakan dan sumber makanan kepada ribuan spesies laut. Kehidupan laut lain. Selain itu, terdapat juga ubur-ubur, bintang laut, kuda laut dan pelbagai mikroorganisma seperti plankton. Walaupun kecil, plankton sangat penting kerana menjadi asas dalam rantaian makanan laut dan membantu menghasilkan oksigen. Ancaman kepada lautan. Walaupun lautan sangat penting, ia kini sedang terancam oleh pencemaran plastik yang membahayakan kehidupan laut, penangkapan iklim dan pemanasan global, pemusnahan terumbu karang, tumpahan minyak di lautan. Jika tidak dikawal, lautan boleh kehilangan banyak spesies dan menjadi semakin tercemar. Cara menjaga lautan. Kita semua boleh membantu menjaga lautan dengan cara mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, tidak membuang sampah ke dalam laut, menyertai aktiviti pembersihan pantai, mengamal kita semula, menyebarkan kesedaran tentang kepentingan laut. Kesimpulannya, lautan merupakan khazanah alam yang sangat penting kepada kehidupan di bumi kerana lautan menjadi habitat kepada pelbagai jenis hidupan seperti ikan paus, lumba-lumba, sotong dan terumbu karang. Selain itu, lautan juga membantu manusia dalam pelbagai aspek seperti sumber makanan, pekerjaan dan pengawal iklim dunia. Namun begitu, lautan kini semakin terancam akibat pencemaran, pembuangan sampah plastik, penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim. Jika masalah ini tidak dikawal, banyak hidupan laut akan kehilangan habitat dan mungkin pupus pada masa hadapan. Oleh itu, kita semua perlu memainkan peranan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lautan dengan menggunakan penggunaan plastik, tidak membuang sampah ke laut serta menjaga kebersihan pantai. Kita harus sedar bahawa lautan yang bersih dan sihat akan menjamin kehidupan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Kerana lautan bukan sekadar air yang luas tetapi merupakan sumber kehidupan yang perlu dihargai, dipelihara dan dilindungi.